Lepas pakai braces, ada tak antara awak semua yang tiba-tiba gigi awak dulu okey, tiba-tiba awak rasa kenapa ada tombok putih lah, ada perubahan warna lah. Kat sini doktor akan jelaskan macam mana benda tu boleh berlaku. Bila awak pakai braces, ada bracket dan juga ada wire. Bila awak makan, ada makanan-makanan tersekat dekat celah-celah tu. Andai kata awak tak bersihkan dengan betul, dia akan develop satu problem. Problem tu adalah apa? Biasa dia akan duduk kat situ, dia akan start untuk buat lubang gigi. Tetapi dia belum jadi lubang lagi, dia baru start white spot ataupun kita panggil decalcification, di mana enamel awak tu dah start untuk breakdown, tetapi dia belum jadi lubang. Kat situ bila awak buka je bracket, awak nampak ada putih lah doktor. Sebelum ni kita nak putih-putih melati, tapi tiba gigi putih kita dia takut. Kenapa? Sebab itu adalah tanda-tanda gigi awak dah start untuk rosak. Jadi sebenarnya masalah ini adalah boleh berlaku kalau anda kata awak tidak menjaga kebersihan ataupun oral hygiene yang betul ketika awak pakai braces. Sebab tu doktor selalu tekankan jaga kebersihan, pakai interdentated brush, pakai water floss, berus gigi dengan betul, berus gigi lama 2-3 kali sehari. Sebab apa? Bukan ni doktor je nak memudahkan kerja doktor, tetapi awak pun akan dapat gigi yang sihat, tidak merosakkan gigi disebabkan braces. Sebab kita tak nak bila contoh awak dah buka braces, awak datang ke kedai klinik lain, awak cakap braces merosakkan gigi saya doktor. Saya tak nak benda tu. Jangan buat kita sedih. Kita sendiri yang buat diri kita sedih. Jadi semualah be happy dan juga understand video ni.